Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia telah mengemas kini dan mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perkapalan Selat Melaka Utara, Condor, Reef North, layang-layang dan juga Palawan. Pada masa yang sama, amaran kategori kedua turut dikeluarkan bagi kawasan perkapalan Phuket. Amaran-amaran ini berkuat kuasa sehingga 17 Ogos 2026, di mana ketinggian ombak boleh mencecah 3.5 meter bagi kawasan yang ditandakan dengan warna kuning, manakala 4.5 meter bagi kawasan perkapalan Phuket. Amaran ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan laut, rekreasi laut, aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga aktiviti feri. Met Malaysia juga masih mengekalkan ramalan cuaca signifikan di mana analisa terkini model-model cuaca menunjukkan cuaca panas dan kurang taburan hujan di kebanyakan tempat di Borneo, terutamanya di wilayah Sarawak. Keadaan ini pada kelazimannya meningkatkan bilangan titik panas atau hotspot di negara jiran dan pengaruh angin dari arah selatan serta tenggara berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan berlaku. Oleh yang demikian, orang awam digalakkan untuk memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah dan kurangkan aktiviti luar rumah. Baik, kita ke segmen cuaca semasa negara. Cerapan terkini imej radar menunjukkan kebanyakan kawasan dan negeri di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Hujan yang sedang berlaku di negeri Kelantan, Pahang dan juga Terengganu dijangka berpotensi untuk berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Baik, tadi di semenanjung Malaysia, kini kita beralih ke Malaysia Timur pula. Cerapan terkini imej radar menunjukkan kebanyakan bahagian di wilayah Sarawak, wilayah Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Kami jangkakan keadaan ini berpotensi untuk berterusan sehingga ke petang nanti. Baik, kita ke segmen tinjauan cuaca pada sebelah petang nanti. Met Malaysia meramalkan hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, namun lebih tertumpu di bahagian tengah, utara dan timur semenanjung Malaysia, juga melibatkan bahagian pedalaman dan sandakan bagi wilayah Sabah. Kami jangkakan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baik, ini perkembangan terkini yang dapat saya bawakan dari Met Malaysia. Orang awam boleh melayari laman muka buku Facebook, Instagram, X, YouTube bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim. Akhir sekali sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu bacaan indeks pencemar udara IPU seluruh negara. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.